Doa dalam wahidah, orang kafir akan bersatu tuan bila bertemu dengan Islam. Dalam kes ini kita lihat seluruh tentera dunia telah berpadu untuk menjatuhkan kerajaan Osmaniyah, dan mereka telah mengumpulkan seluruh tentera Eropah dan mereka cetuskan Perang Dunia Pertama. Tujuan Perang Dunia Pertama ialah untuk menghancurkan Islam. Apabila majoriti bukan Islam menguasai parlimen, mereka mengadakan usul supaya khalifah dipecat. Osmaniyah satu masa dulu satu empire yang besar yang meliputi 3 benua, benua Asia, Afrika dan Eropah. Dan ketika akhir pun masih lagi empire yang cukup besar. Inilah sangat-sangat kejatuhan yang kita renungi untuk kita ambil ibrah, kita belajar sejarah dan bagaimanakah nasib umat Islam selepas kejatuhan kerajaan besar ini. Inilah sanad terakhir kerajaan sejak daripada zaman Khalifah Rashidin yang bersambung kepada kerajaan Umayyah, Abbasiyah, kerajaan Seljuk, kerajaan Andalusia, kerajaan Osmaniyah, dan akhirnya pada tahun 1924 kerajaan ini telah jatuh dan kita tidak ada lagi kerajaan ataupun khalifah selepas kejatuhan khalifah terakhir ini. Dan kejatuhannya adalah banyak sebab, ada faktor dalaman, ada faktor luaran. Kedua-duanya bercantum dan akhirnya dengan penuh perasaan sedih, kerajaan yang bertapak 600 tahun ini akhirnya telah jatuh. Akibatnya seluruh negara Islam terjajah. Faktor luaran ialah daripada An-Nasara dan Al-Yahud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami telah tetapkan kepada Bani Israel dalam Taurah, dalam kitab Taurah, benar-benar mereka akan mengadakan kemusnahan total di atas muka bumi 2 kali. Allah menyatakan bahawa Bani Israel akan mengadakan kemusnahan yang uluan kabira, pelampauan yang melampaui sebatas. Ahli tafsir mengatakan kali pertama ketika mereka membunuh para anbiya yang diutus kepada mereka, mereka diserang oleh Raja Banu Nasr dan Masjid Aqsa telah diruntuhkan. Kemudian ahli tafsir juga berpendapat bahawa kemusnahan yang besar ini akan dilakukan pada masa sekarang. Mereka mengganas di dunia termasuklah di Palestin. Dan kita kenal malam ini ialah Palestin. Dan di situlah Masjid Aqsa, kiblat pertama Islam, yang ketika di bawah kerajaan Osmaniyah dijaga dengan rapi. Tentera Osmaniyah berkawal dan memberikan satu suasana yang aman tenteram untuk seluruh pengunjung umat Islam ke Baitul Maqdis. Tetapi sayang, apabila jatuhnya kerajaan Osmaniyah, maka bukan sahaja Masjid Aqsa kita terancam, tetapi Palestin yang di mana letaknya bumi ini juga telah terancam. Antara sebab kejatuhan ialah bagaimanakah Yahudi yang telah dihalau oleh Rasulullah sejak zaman baginda di Madinah. Mereka telah dihalau keluar di mana saja mereka berada. Mereka tidak pernah di negara selepas dihalau daripada Madinah. Dan sekitar kurun yang ke-19, mereka telah membentuk satu persatuan mengembalikan orang Yahudi ke tanah Palestin. Ketua mereka ialah Theodor Herzl yang kemudiannya bertemu dengan Khalifah terakhir Sultan Abdul Hamid yang kedua, dan mereka membincangkan Yahudi menawarkan belanjaan yang banyak, rasuah yang besar kepada Sultan supaya dibenarkan orang Yahudi untuk masuk ke Palestin. Apa jawab Sultan kita, Khalifah terakhir kita? Dan dirakamkan dalam sejarah, Sultan Abdul Hamid merakamkan kata-katanya cukup tegas yang kita kenang sampai hari ini. Saya tidak akan lepaskan sejengkal pun bumi Palestin. Dia bukan milik saya, tetapi Palestin ialah bumi Islam. Palestin bukan bumi saya, tetapi bumi orang Islam seluruhnya. Bukan milik Palestin pun, milik kita semua. Dan kaumku, umat Islam telah berjuang, dan untuk mendapatkan bumi ini kami telah tumpahkan darah, dan kami telah menumpahkan darah yang banyak untuk mendapatkan bumi ini. Sekiranya Yahudi ingin bumi ini, maka darahlah padanya. Jawapan ini telah memberikan gambaran bahawa selagi baginda berada dalam takhta di Istanbul, bumi Palestin tidak mungkin diserahkan pada siapa, termasuklah orang Yahudi. Yahudi membuat plan B yang ingin menjatuhkan kerajaan Islam ini. Apabila diberikan rasuah yang besar kepada Sultan ini, Sultan terus mengatakan, dan sekiranya satu masa Khalifah Islam telah jatuh, maka ketika itulah kamu dapat mengambil tanpa harga. Tetapi sekiranya Khalifah masih tegak di bumi ini, sejengkal bumi Palestin tidak akan diserahkan. Dan sekiranya kamu ingin bumi Palestin, maka darahlah padanya. Maka kata ini sudah cukup untuk memberi gambaran bahawa Khalifah sangat tegas terhadap bumi Palestin. Selain pada itu, ada orang Yahudi telah mula masuk ke Palestin untuk mendakwa bahawa bumi itulah bumi moyang mereka. Lalu Sultan Osmaniyah ataupun Sultan Abdul Hamid mengeluarkan firman bahawa mulai hari ini tidak boleh lagi orang Yahudi memasuki Palestin, sedangkan sebelum ini dibenarkan. Sebelum ini dibenarkan untuk mereka kembali ke Palestin dengan aman dan tenteram. Tetapi apabila diketahui niat mereka bukan niat yang baik, maka mulai tarikh surat ini, maka Yahudi tidak dibenarkan untuk kembali Palestin. Ini menimbulkan kemarahan Yahudi yang telah menguasai kerajaan yang besar di dunia ketika itu. Mereka menguasai Rusia, mereka menguasai UK, mereka menguasai Perancis, dan mereka sudah menguasai Amerika. Sekarang tentera mereka ini akan dikumpulkan untuk menjatuhkan Islam. Orang kafir bila bertemu dengan Islam, mereka boleh bersatu. Dalam kes ini kita lihat seluruh tentera dunia telah berpadu untuk menjatuhkan kerajaan Osmaniyah, dan mereka telah mengumpulkan seluruh tentera Eropah dan mereka cetuskan Perang Dunia Pertama. Tujuan Perang Dunia Pertama ialah untuk menghancurkan Islam. Tiba-tiba
Islam dibantu oleh Jerman. Ketika seluruh dunia sedang merancang untuk menghancurkan Islam, tiba-tiba Jerman satu-satunya negara di dunia yang rela bersama Islam. Sebab itulah tuan-tuan sangat benci pada Jerman. Sebab tuan-tuan membaca sejarah yang ditulis oleh British. British sangat marah dengan Jerman sebab tanpa Jerman Islam akan kalah dengan mudah. Tetapi apabila Jerman bersama dengan Osmania yang mereka sebut Ottoman, maka peperangan yang hebat telah berlaku. Dalam peperangan ini Osmania telah kalah, Jerman telah kalah, dua-dua kalah. Orang kalah menerima akibat daripada orang yang menang, dan dunia selepas itu dibentuk oleh orang yang menang. Orang yang kalah dipinggirkan. Kita adalah orang yang kalah. Tentera Jerman ramai yang Muslim. Ada beberapa infanteri yang terdiri pada semua Islam, dan diserunya Jerman mengesukan jihad akbar bersama dengan Osmania yang tidak pernah dinyatakan dalam sejarah negara kita. Mereka lah yang bakal menentang tentera Ahzab seluruh dunia yang dipimpin oleh Perancis, British, Amerika, Rusia, Itali, dan seluruh dunia sedang bersatu untuk menentang Islam dan Jerman. Kekalahan inilah yang menyebabkan mereka merancang satu lagi untuk menjatuhkan khalifah yang terakhir ini, Sultan Abdul Hamid yang kedua. Ini pemandangan pada hari Jumaat yang mulia. Khalifah keluar untuk ke masjid. Tiba-tiba perancangan dilakukan oleh Yahudi dan termasuklah juga bangsawan daripada istana khalifah, bersama-sama menunjukkan perasaan, mengatakan khalifah ialah pemerintah yang zalim. Sebab berlaku kematian di Armenia yang dirancang oleh Yahudi, dan mereka menuduh Sultan membunuh rakyatnya sendiri. Sultan membazir, Sultan menangkap orang yang tidak berdosa, dan di atas dayah tersebut maka rakyat bangkit bersama dengan Yahudi. Yahudi menjadi kepala dan minta supaya khalifah dipecat. Cukup menyayat hati. Fitnah telah berluasa dan umat Islam tidak dapat menangkis fitnah yang tersebar dengan luas. Ketika itu Osmania sangat luas, daripada Balkan sampailah ke Cyprus, sampailah ke sempadan Eropah Timur, termasuk di Afrika. Hijaz juga termasuk dalam Osmania ketika itu, dan wakil daripada setiap kawasan ini dikumpulkan dan membentuk satu parlimen. Keadilan Sultan Osmania, walaupun baginda ialah kuasa mutlak sebagai khalifah yang tidak perlu parlimen, yang hanya perlukan syura, tetapi untuk menunjukkan bahawa toleransi baginda telah membentuk parlimen yang pertama. Parlimen inilah yang kemudiannya diwakili oleh wakil-wakil seluruh wilayah Osmania di seluruh dunia. Tiba-tiba menjelang kurun ke-19, jumlah perwakilan ahli parlimen yang bukan Muslim menandingi ataupun melebihi daripada wakil Islam, dan apabila majoriti bukan Islam menguasai parlimen, mereka mengadakan usul supaya khalifah dipecat. Sedangkan parlimen ini tak perlu ada. Oleh kerana Sultan begitu prihatin kepada masyarakat umum di bawah jagaannya, dibentuknya parlimen. Tuan-tuan, ini nasib. Apabila parlimen telah majoritinya bukan Islam, mereka mencadangkan cadangan yang tidak munasabah. Khalifah harus dipecat dengan alasan khalifah telah zalim. 5 orang wakil daripada seluruh wilayah Osmania, daripada Balkan, daripada Armenia, daripada Azerbaijan, daripada Georgia, datang bertemu dengan khalifah. Sebenarnya wakil ini semua Yahudi. Mereka mengatakan, kami daripada seluruh wilayah Osmania, kami mewakili seluruh benua Osmania, Empire Osmania, membawa hasrat rakyat seluruhnya supaya tuanku turun secara terhormat daripada jawatan. Dan Sultan sangat berduka cita. Kamu berlima ini, saya tidak pernah kenal kamu. Bagaimanakah kamu semudah-mudahnya masuk ke istana dan menyampaikan hasrat untuk memecat saya? Siapa kamu? Kami ialah wakil yang dilantik oleh seluruh wilayah Osmania. Sejarah ini sejarah yang pahit. Pada masa yang sama, Sultan melantik Mufti Agung Kerajaan Osmania, dan Mufti juga dipengaruhi oleh 5 orang ini, Yahudi antarabangsa. Dan mereka mengatakan kepada Mufti kita bahawa Sultan kamu sangat zalim dan sekarang kamu berhak untuk memecat Sultan kamu. Sultan lantik Mufti pecat Sultan. Selesai. Ini nasib cukup malang bagi umat Islam. Ini surat Mufti kita untuk pecat Sultan yang terakhir. Mereka bukan memecat Sultan seorang, tetapi satu sistem khalifah sanak terakhir daripada kepimpinan, daripada zaman kerajaan Khalifah Rashidin sampailah kepada terakhirnya Sultan ini. Surat ini menandakan khalifah berakhir. Tuan-tuan boleh baca surat ini. Antara yang saya baca separuh, ada seorang pemimpin namanya Zaid. Zaid ini telah membelakangi syariah. Dia telah membazir harta Baitul Mal, dia menangkap, membunuh rakyatnya tanpa sebab, dan Majlis Syura telah berbincang, dan di akhir perbincangan ini Majlis Syura mengatakan bahawa apakah di antara Majlis Syura ini bersetuju bahawa Sultan atau khalifah yang demikian kita harus pecat atau tidak. Maka Majlis Syura bersetuju sepenuhnya bahawa Sultan harus dipecat. Dengan surat ini maka terpecatlah Sultan kita, khalifah Islam terakhir, Sultan Abdul Hamid Khan, yang telah memerintah kerajaan ini sejak 600 tahun, dan pada tahun 1924 100 tahun malang nasib Islam yang tidak ada khalifah.